Saya sekarang dalam perjalanan berkereta ke Urfa, bandar sempadan di antara Turki dan Syria, yang menempatkan ramai pelarian Syria dalam rangka usaha kami untuk meninjau keadaan mereka dan juga untuk menyampaikan sedikit bantuan. Saya mengikuti perkembangan banjir di pantai timur, khususnya di Kelantan, dan sebahagian penduduk sekali lagi terpaksa berpindah, dan saya difahamkan hujan lebat masih lagi turun di beberapa tempat di Kelantan. Saya mengajak rakan-rakan kita untuk mengingati semula kisah Bah Nabi Nuh AS, iaitu satu daripada pelajaran yang kita boleh ambil ialah sebelum Bah ini datang dan menghapuskan umat Nabi Nuh AS, Nabi Nuh telah mengajak umat beliau, umat baginda, untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, ayat 10 surah Nuh. Dan saya telah pun mengajak kaum saya untuk beristighfar kepadamu, ya Allah, dan sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Dan seruan istighfar ataupun bertaubat kepada Allah ini dilakukan oleh Nabi Nuh sebelum banjir itu datang. Kalau ikut susunan ayat dalam surah Nuh tersebut, dengan jelas menunjukkan bahawa kalau umat Nabi Nuh beristighfar dan bertaubat, mereka akan dilepaskan daripada banjir tersebut. Saya berpendapat kita boleh mengambil pelajaran ini dengan sama-sama beristighfar secara perseorangan ataupun bersama keluarga ataupun beramai-ramai, dan insya-Allah Allah menghentikan hujan lebat daripada berterusan dan tidak menambah burukkan keadaan banjir di Kelantan dan juga negeri-negeri yang lain. Dan di samping itu, saya berdoa sebagai seorang musafir dalam perjalanan ini untuk Allah mengampunkan semua umat Islam di mana saja mereka berada, dan kita sama-sama memohon Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan kita. Allahumma kama ba'asta fina nabiyyaka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqul lana manazilana wa la tu'akhidna bisu'i fi'lina wa la tuhlik